Assalamualaikum, salam hormat. Selamat datang ke Rugby Syndicate Podcast. Kami main rugby di dalam minda anda. Saya Rod, Syah dan Musa. Hari ini kita ada tetamu khas. Diterbang tak adalah diterbang sangat kan. Menaiki kereta daripada KL ke studio kami untuk menceritakan tentang baldi dalam padang. Dan tetamu tidak lain tidak bukan Akmal Yunus yang juga merupakan ni kita punya rugby background. Kita bagi rugby background sikit. So Akmal Yunus ni ataupun orang panggil Amai. Amai ni sahabat kita, saya punya sahabat. Kita dah terlibat dalam rugby ni lama Mai. Lama betul. So former ke current national national manager itu akan bakal dapat dijawab nanti beberapa bulan lagi. Bermula daripada assistant manager, work his way up. So sekarang ni jadi manager ataupun pengurus pasukan Bunga Raya. Dah tengok naik dan jatuhnya pasukan Bunga Raya. Lepas ni lah, bukan jatuh lah sangat, kalah lah itu. Biasalah adat menang kalah ni adalah adat permainan. Anyway, beliau telah terlibat dalam national team ni lama lah. Aku rasa dah 6 tahun 2019. 6 tahun terlibat dalam national team dan orang yang tepat lah untuk menceritakan tentang isu. Kita dah berada di dalam 2025 tapi baldi masih berada dalam padang. Betul Ustaz? Betul. Before that aku just nak probably recap balik episod lepas kita cerita tentang Kobau. Kita ada guest Kobau, mantan GM MR. Beliau menceritakan tentang daripada zaman dia jadi GM, dua presiden, zaman naiknya lah national team to what it is now. Of course kita jangan ceritalah pasal kalah apa semua, tapi naiknya national team dia dah melalui fasa tu, dan Amai juga dah merasai lah fasa tu di mana kita telah melalui that phase lah. So aku rasa itulah kita nak relate balik lah kan tu episod yang lepas ni. So Mike, okay, kalau kau boleh cerita sikit Mike, let's dive into it lah. Apa pasal our baldi dalam rugby. Kita dah 2025, tapi aku rasa it's all about attitude, betul tak? Baik. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu terima kasih saya ucapkan kepada Besar lah. Aku nak ucap terima kasih kat Besar. Itu dah ada WhatsApp, dia kata Mai nak jemput datang ke podcast. Mana kau tahu bukan aku yang petik nama kau? Tak, tapi yang WhatsApp tu Besar lah. Tapi mungkin Syah ke mungkin Rod ke yang ada petik di belakang tapi kita tak tahu. Yeah. So aku cakap dengan Besar, aku ni sebenarnya segan. Dan ini sebenarnya first podcast yang aku rasa macam grand lah, yang dijemput kepada aku untuk berkongsi sedikit pengalaman yang aku ada lah. Yep. Jadi aku cakap dengan Besar, aku ni main kampung je pun. Jadi Besar cakap, kau janganlah terlalu humble sangat. Dia ingat betul kan? Kau janganlah terlalu humble sangat. Tapi betul, aku jenis masa aku dengan national team pun dan sebagainya, Syah pun mungkin tahu, kalau ada wartawan ataupun siapa-siapa yang nak interview, aku akan tolak online dulu. Kalau dah tak ada orang, dan bawa aku ke depan. Jadi itu memang mungkin, tapi bagi aku sebenarnya benda tu aku kena ke depan sebenarnya, tapi mungkin sifat aku ni akan melebihkan orang dulu dan kemudian bawa aku lah. It's part of the process, bro. Ya, betul. It's part of the process. Buat apa, yelah, nak jadi national manager ni bukan senang kan. Pengurus pasukan national ni bukan senang. Tiba-tiba kau dah jadi pengurus pula, lepas tu tiba-tiba nak kena hadap pula mikrofon. Ya, betul. Nak kena hadap kamera pula. Tu of course that's another issue lah kan. Dia macam mana cakap benda ni perlu dibelajar. Yep. Dan kita perlu lalu. Kita perlu
layan dan kita perlu cuba secara tak langsung dari masa ke semasa, dan kita akan cuba improve apa yang sebenarnya dia. Bukan apa, kadang takut kita jenis macam aku ni kadang cakap kampung, jadi takut cakap benda yang bukan-bukan dan sebagainya. Takut benda-benda tu yang biasanya yang menjadi penghalang. Betul, bori-bori tolak aku. Syah antara orang yang aku akan tolak lah. Dia sebagai kapten. Kapten. Yes. Memang kena lah tolak. Ya, satu lagi macam aku ni, contohlah macam mic aku dapat sekarang ni. Dia lebih kepada aku ni vokal, bukan sekadar rupa. Dia lebih boleh bagi kepada aku lah. Tapi macam Syah ni vokal pun ya. Oh, iyalah. Jadi kalau Mai ni bukan Nadi Arena tau Mai. Kau dah cakap macam ni. Kau relax sikit ni. Kurang-kurang mana tahu ada orang tengok. Kan dia boleh try panggil aku. Rod pun ada kabel. Kan. Jadi itulah sebut sikit lah tu. Jawapan dia selamat dia. Pandai dia. Kau dia belajar PR dah. Kalau untuk makluman Rod, Syah dan Besar sendiri, saya adalah bekas pelajar jurusan Bachelor Komunikasi, majoring in Corporate Communication. There you go. Batal. Sebab Tapi rupa tak ada. Tapi cakap sikit tu adalah. Tapi kalau ada job dan sebagainya yang boleh nak cuba dibantu, bagi tahu je. Nanti kita cerita tepi lah. Okay, cerita pasal baldi dia kan. Okay. Dia isu dia bukanlah terhadap penggunaan baldi tu sendiri. Dia baldi tu okey lah pakai baldi, tapi dia melambangkan persediaan sebuah pasukan lah kan. Baldi ni kan. Jadi mungkin Amai boleh bagi insight sikit macam mana Amai manage Bunga Raya 15 punya team daripada luar padang. Ni jangan cerita game ni. Baik. Ni padang daripada latihan ni kan. Ni kita dengar diri sendiri ni. Kalau Amai set up training, coach datang bagi instruction, semua dah siap dah. Kan? I mean, boleh kongsi sikit dengan pasukan-pasukan lain kan, nak belajar juga. Aku pun sendiri nak belajar. Baik. Okay, boleh kongsi. Tapi Syah macam ada nak nak tambah apa ataupun tak bukan. Maksud saya bila Besar cakap tadi tu, dia macam ada benda yang nak ditambah kalau dia tak puas hati dan sebagainya. Teruskan. Jadi kita sekarang ni bersama Syah, kita ada Syah. Okey Syah dah. Ada kalau apa ya host ni? Tak apa yang kena interview ni? Bukan. Tak yang berbalik pada tadi tu, nampak macam kau ada nak tambah. Tak ada. Okay. Aku sebab aku nak tergelak sebab penggunaan baldi dia macam haram baldi tu. Oh, okey faham. Tapi sebenarnya bagi aku tak adalah, cuma di mana penggunaan baldi tu. So mungkin kau boleh cerita sikit. Okey faham. Alright. Kan? So aku tak cakap yang Besar tanya aku ni, aku cakap ni betul tidak? Tak semestinya. Ini kalau aku diberi tanggungjawab untuk menguruskan satu pasukan ataupun sebuah pasukan, bila kita di satu level yang national contoh, aku sebenarnya banyak belajar bila aku pernah duduk dengan tim bola sepak. Kita tahu dan kita sedar di mana tahap bola sepak kita, tapi setting untuk latihan dan sebagainya tu kita boleh guna pakai bola sepak punya set up tu. Kita boleh guna pakai. Contoh, itulah pentingnya contoh macam Kidman lah kita panggil. Kidman ataupun nama manis dia caretaker lah. Sebelum player sampai, dia antara orang yang terawal dan dia orang yang paling akhir akan balik. So maksudnya, bila player sampai je, kelengkapan, alat bola dan sebagainya semua dah siap. Bukan kata kita manjakan, tidak. Tapi bila sampai tahap national level, walaupun kita tahu tahap mana kita sekarang ni, kita Syah, kau bagi aku cakap dulu Syah. Kau bagi aku cakap. Sekarang ni kita tengah on live. Okay? Kau jangan potong mood aku tengah bercakap. Biar aku bercakap terus. So berbalik pada tadi. Sorry Besar. Sorry Rod. Sorry tuan-tuan, jangan lupa subscribe The Rugby Syndicate. Yeah. Apa boleh tadi apa tadi?
Tak, Kitman. Okay. Caretaker. Memang bila dah sampai level ni, Kita aku tahu masih level join. kita kat Yes. mana. Bila aku dapat peluang dipanggil oleh time tu, aku sebenarnya nak ucap terima kasih lah kepada Dr. Naim rasanya kalau tak salah. Dia yang petik nama aku untuk join national team pada 2019 tu sebagai assistant manager untuk assist Toyet. Toyet time tu manager. Yep. Dan dia telefon, dia kata, Amai, okey tak kalau kau nak join team national? Aku ni main tak tinggi. Gila kalau kau, orang panggil kau untuk join walaupun apa post ataupun apa position sekalipun. Kau rasa bangga. Kan, walaupun kau tak bermain dengan tim nasional, tapi kau berada dengan tim nasional. Walaupun sukan rugby kita tidak dipandang tinggi oleh pihak-pihak luar dan sebagainya. Tapi kita rasa bangga bila dipanggil. Jadi bila dipanggil tu, kita nak cuba buat yang the best lah. Yalah. So time tu aku ingat lagi, orang tak tahu pun siapa aku ni. Kita cuba set macam mana aku pernah ada sedikit pengalaman dengan tim Fedah United dulu. Aku bawa ke rugby ni. So budak-budak national pun mungkin yang sebelum ni, yang pernah main sebelum ni, mungkin tak pernah rasa. Maksudnya memang kita dah diajar daripada dulu lagi pun. Mungkin tuan-tuan lagi bagus lah sebab saya main setakat sekolah je. Tak bagi antes kot. Asas kot. Kau cuba potong lagi Syah. Kau cuba potong lagi. Tapi aku cuba, mungkin ini kebiasaannya bila berlaku di depan kamera. Jadi bila dah aku dah berada dengan tim, Syah, aku dah lupa Syah tadi Syah. Daripada Felda United tadi. Okay. Daripada Felda United tu aku bawa ke national team. Dari segi contoh, mungkin kita dah diajar dari sekolah. Cikgu bawa lah bola sendiri, jangan dimanjakan sangat. Tapi bila di peringkat nasional ni, kita tak boleh macam tu dah. Kita kena cuba ubah. Walaupun mungkin ada yang tak setuju dan sebagainya, tapi ini cara bila kita dipertanggungjawabkan untuk bawa tim. Masa tu Toyet pun mungkin, sebab Toyet pun ex-player. Jadi Toyet pun masa mula tu pun dia kata, Mai ni macam mana, tak apa Yet, engkau buat je part engkau, maksudnya administration, registration player, player data dan sebagainya, Toyet. Jadi on part logistik semua aku dan tim akan settle. So Toyet tahu je, kita tahu jadual daripada coach, dan kita tanya dulu coach untuk hari esok. Biasanya kalau macam national team yang start pada 2019 tu, malam tu kita akan ada meeting lah. Time tu coach break Mika. So kita akan tanya dia apa keperluan dia untuk besok hari. Untuk next session, pagi, petang, kalau kata malam dan sebagainya, kita dah tanya dia apa dia nak buat. Kita dah minta dia jadual terus. So kita dah tahu setting kita macam mana. So itu yang kita cuba tambah baik daripada tahun-tahun sebelum ni lah. Which aku rasa itu bukan istilah tu, bukan dimanjakan. Kalau ramai orang di luar sana kata, oh apa manjakan sangat. Tapi aku rasa bila dah sampai level macam tu, itu bukan dah manjakan. Sebab apa? Setiap individu yang berada di dalam national team tu, dia ada dia punya role. Yep. Setiap orang yang berada di situ, dia role dia. Contoh kitman. Ya, kitman kalau kita fikir secara logik akal, tak penting orang ni. Siapa cakap tak penting? Dia ada soalan yang penting. Dia jaga kit, dia jaga baju. Kalau tak ada, dia tak adalah baju. Player-player. Yep. Contohnya, ataupun fisio. Kalau tak ada dia ni, tak adalah orang strapping, tak adalah tukang strapping, tak adalah tukang urut, tak adalah apa. Kalau macam contoh macam Amai masa tu assistant manager, betul, assistant manager. Kalau dia tak adalah logistik, tak adalah orang nak buat jadual logistik, tak adalah orang nak panggil bas dan sebagainya, dan all that. Player kerja dia adalah sampai warm up dan main. Itulah kerja player. Kerja player bukan nak fikir, aku patut sampai kat stadium pukul ni, aku patut by this time aku kena pakai baju, by this time aku kena strapping, by this time aku kena ni. Tak ada. Kerja player dia sebab tu ada punya kerja player adalah fokus kepada game. So bagi anda yang di luar sana yang tak tahulah kenapa proses yang dilalui ataupun dibuat oleh national team, dan aku rasa itu satu praktis yang sangat bagus and hopefully akan diteruskan, especially di national team. Lepas tu aku rasa juga sebab kita nak
kita nak professionalism Yeah. kan. So dia kena daripada semua aspek lah. Betul tak? Professionalism tu kan. Yeah. So ada player pun nak bawa dia punya professionalism, then kalau ada benda-benda sampingan ni yang sama profesional, dia akan rasa ya benda tu jadi harmoni lah. Dia jadi Betul. sekali lah kan. Main dah dekat Bukit Jalil. Takkan perangai tak nak pro kan? So mungkin aku boleh tambah sikit. Rod ada sebut tadi pasal attire. Attire ni pun aku ambil satu benda yang sangat penting lah Yep. untuk national team. Walaupun setengah orang akan nampak benda tu nampak macam malas takat baju je. Tapi kalau Syah pernah duduk dengan aku, dia tahu. Dan dia sendiri pun akan ingatkan juga. Amai, besok kita pakai baju apa? Diorang punya Aku sampai sekarang tak dapat baju, Syah. Aku sampai sekarang tak dapat baju Ajak, dengan dia. sebelum tu, Aku minta. Terima kasih kaki jersey. Jadi kepada Sorry, aku kepada kena- kaki jersey tapi Rod dah dapat. Okey, jap. Okey. Berbalik pada tanya tadi tersambung. Ya. Aku punya sampai tahap aku bila aku dipertanggungjawabkan. Jadi kita naklah seperti mana yang kita Impi kan. impikan lah. Walaupun dia baju tu setakat RM10 je. Tapi janji dia seragam. Betul. Hari-hari punya training. Tapi pada 2019 tu masih jugalah time tu kita baru kan. Tapi dapat jugalah kita hari-hari training tu tak adalah attire yang lain-lain. Seorang pakai kuning, seorang pakai hijau, tak ada. Mungkin sebelum ni ada, tapi saya cubalah apa cara sekalipun akan samakan juga. Sampai tahap sekarang ni pun tanya Syah, alhamdulillah kita punya sponsor attire pun tahun ni yang player paling banyak dapat lah barang. Dan sampai ke stokin pun kita akan ambil kira. Dan kita pun dah kena kan, kalau saya salah, Syah tolong betulkan. Kalau player yang besoknya tu tak pakai baju sama dan dia kata baju hilang dan sebagainya, kita akan minta dia bayar baju tu untuk dapatkan yang baru. Jadi Sebelum tu walk the line dulu. yes. Jadi betapa pentingnya bila kita di tahap nasional ni nak menampakkan yang kita ni ke arah profesional lah. Walaupun kita tahu keadaannya macam mana, tapi kita cuba sehabis baik untuk menampakkan ini adalah tim nasional. Tak, aku rasa itu very very important. Sebab apa, dulu kalau aku boleh relate lah 2000, kalau tak silap aku 2013 ke 2013 national team semua dah check in masa tu dekat hotel dekat Subang Airport, aku lupa apa nama. Anyway, so dah check in hotel tu China. Masa tu tak dapat baju lagi. So semua check in datang dengan okeylah, semua datang dengan baju Cobra, semua datang dengan baju Asas, dengan whatever baju-baju ATM bla 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 semua kan. Tiba-tiba China datang satu set Playmore, dia head to toe. So semua dah demotivated. Cakap alamak, dia orang dapat. The feeling is different. Feeling tu je dah main dengan psikologi kau. Yes. So aku rasa memang very important lah. Sebab apa, bila kau dah especially national setup kan, and kau nak achieve a desired result, tapi daripada awal kau tak set a certain standard, Betul. so and for that I commend you. Tapi jap, sebenarnya ada satu soalan tadi yang Baldi tadi Baldi. Sorry kalau saya terpusing-pusing jauh. Tapi okey, berbalik pada Baldi ni, saya sebelum ni kalau kata apa-apa posting pasal rugby dekat Malaysia ni, saya tak pernah pun, memang saya tak pernah masuk campur. Saya baca dan saya senyum dan sebagainya lah. Memang tak pernah komen. Tapi isu Baldi ni, saya ternaikkan masa besar tahu kot kan. Saya pernah berkongsi dengan besar jugalah. Bila saya nampak tim bermain di Piala Agong, masih lagi pakai Baldi untuk membawai ke dalam padang, dan Baldi okey lagi. Plastik yang berisi ais. Saya minta maaf, saya bukannya nak menyalahkan, nak memburukkan, tidak. Bila kita dah sampai tahap Piala Agong adalah satu level yang tertinggi lah di Malaysia lah. Kalau bola tu macam Piala Malaysia lah. Ya, betul. Kalau bola tu, cuba bayangkan di Stadium Paroi ataupun di Stadium HSI bukan hospital. SSI. SSI, sorry.
SSI, Stadium Selayang, Shah Alam dan sebagainya kan. Kita bawa baldi dia ataupun kita bawa plastik berisi ais, dalam tu ada air, kita bagi. Sponge, jangan lupa sponge. Yes, kita bagi. Tapi betul, saya minta maaf. Saya bukannya nak memburukkan, tidak. Tapi sana, sorry. Saya bukan nak memburukkan, tidak. Cuma silap, bukan situ. Pilih orang. Cuma saya cuba bagi pandangan terpulang kepada tuan-tuan di luar sana yang membawa pasukan masing-masing. Bila kita berada di satu level yang tertinggi, cuba contohlah macam Bali tadi kita bawa botol carrier tu. Botol carrier tu saya rasa tak berapa mahal pun. Betul. Menampakkan satu image yang kita berada satu tahap yang terbaik lah. Walaupun saya ulang lagi, walaupun sukan rugby kita di Malaysia ni kurang mendapat perhatian daripada pihak-pihak berwajib. Saya tak cakap persatuan, tidak. Pihak berwajib. Selamat. Jadi perlulah ada sedikit perubahan yang kita boleh buat untuk menampakkan image sukan rugby kita ni setanding di luar. Okay, Mai. So, aku nak tambah sikit benda pointer apa yang Mai cakap. Sebenarnya benda tu telah dibangkitkan. Masa tu aku baru nak up media rugby, baru nak up rock and roll 2012 ke 2013. Masa tu pergi aku cakap kat dalam Piala Agung JBT kan. Kalau boleh lepas ni janganlah pakai baldi. Sebab apa nampak dekat kamera nampak buruk. Itu 2012 2013. Kat situ pun dah. Dah kita benda tu dah highlight dah sebelum ni lah. Obviously benda tu tenggelam lah sebab benda tu kira tak penting lah masa tu. Ataupun masa sekarang ni mungkin di mata ramai orang tak penting, tetapi berbalik kepada apa yang kita bincang tadi, penting dari segi moral lah kot kan, untuk kita menaikkan moral, untuk kita menaikkan semangat player-player. Kalau tidak, every aspect walaupun nampak 1% ataupun nampak kecil, tapi benda tu berijik besar kan. So anyway, sila. So kau rasa Mai, macam sebelum ni pernah ada yang macam siapa-siapa boleh masuk padang, and then they improve untuk kena ada yang ada bib saja boleh masuk, physio, water saja boleh masuk kan. Dulu pakai slipper bro. Kan. So ada that kind of improvement kat situ. So adakah Encik Amai adakah Amai rasa yang benda ni patut dijadikan sebagai satu benda yang wajib juga? Maksudnya tak boleh kena ada bottle carrier macam yang dia buat kepada tak pakai bib tu, tak boleh ada dekat sideline pun. So adakah Amai rasa baldi pun kita kena macam satu benda yang kena cancel off juga, tak boleh macam tu? Yang ni saya agak sebab kita pendapat. Okey, kalau saya sebagai juru acaranya lah, saya akan tetapkanlah baldi. Tak kalau boleh. dalam bahasa Arab dia not allowed lah. Tapi benda ni kira macam mana? Setiap benda baru yang kita nak buat ni, of course lah orang akan ada. Walaupun benda ni bukan bagus sangat pun kan. Setiap perubahan tu kadang orang susah nak ada. Tapi sama ke? So kalau kau tengok macam yang tu lah. Ya, betul, exactly. Tapi benda tu kena buat. Eventually kena buat. Aku just share experience aku lah. Masa corporate Super Rugby last year, kita pakai intercom. A lot of people make jokes, order McD. Tapi the control you have over the field is different. Aku baru ini kau cakap ni bawa aku imagine tu. Muka kau jauh McD tu. Okay. Dia make fun lah. Macam tu lah. Tapi the coaching staff yang control the field, kita boleh communicate dengan physio. Okay tak budak tu? Seamless. The experience tu memang different lah. So same goes dengan benda ni lah. Betul lah sebenarnya, sebab masa kita Malaysia hari tu, yang kita dekat tu kan kita pakai kan. Entah aku injured concussion masa tu. So aku pakai dia macam lain. Dia macam selari. Maksudnya semua orang dengar benda tu betul. So macam kalau nak hantar physio masuk ke, orang tahu okay physio dah masuk, tak ada physio. Yes, betul. Physio, yes. Kalau kita boleh relate balik kan, that's why American football dia dah guna benda ni dah lama dah. Since 90s. Aku rasa aku mungkin early the 90s
way before that dah guna kot. Sebab itu they are a $1 billion industry. In terms of sport. So when you have that professional attitude daripada all these small things kau emphasize, kau grow the sport to, from yelah cheerleader pun boleh kaya. Cheerleader joget-joget. Ada scholarship and whatnot kan. Ada scholarship. Bagai tu pun boleh kaya. So, apa tu dia basically the whole ecosystem. Dia naikkan the whole ecosystem daripada top bottom up. So that's why they have a $1 billion industry. So kalau kita nak of course tak boleh nak sama lah. Kita punya industri tak adalah billion sampai billion tu, tapi the potential is there. So kalau kita nak naikkan semua benda seiring, dan kita kena take everything seriously lah. So mungkin bermula daripada Baldi. Comms tu of course is nice to have, tapi kalau ada tu memang cun lah kan. We from Rugby Podcast nak mengucapkan terima kasih kepada Sabuhi sebab sponsor kita orang baju untuk episod ni. So for you guys out there yang berminat untuk dapatkan baju Sabuhi ni, special untuk semua penonton Rugby Syndicate, kita akan bagi promo code Rugby Syndicate dekat Sabuhi punya website. So nanti kita akan share website dia, so you guys boleh key in kan promo code ni untuk dapatkan promo price. So baju yang sangat selesa, oversize, and boleh dapatkan dekat sabuhi.my. Okay, Tuan Amai. So dah daripada 2019 jadi pengurus pasukan Bunga Raya. Jadi mesti ada lah orang kata cabaran-cabaran liku-liku kan dalam nak mengurus pasukan ni. Boleh kongsi tak? Mungkin top 3 pengalaman yang orang kata yang memang lekat dalam memori, cabaran-cabaran lah dalam mengurus pasukan. Dia kalau ikutkan daripada 2019 tu saya masih lagi assistant. Okay. 19, 23 saya assistant, 24, 25 lah. Yang saya nampak antara cabaran yang paling utama adalah pelepasan majikan. Itu yang paling utama lah. Dia ada majikan yang okey dan ada majikan yang tidak memahami lah. Dan dia tahulah situasi, mungkin dia tahulah situasi sukan di Malaysia ni, dan mungkin performance kerja player tu sendiri membuatkan majikan dia tidak lepas. Yang tu yang paling utama lah yang saya nampak. Kemudian kewangan lah ataupun bajet lah. Tapi macam saya, alhamdulillah lah, macam saya persatuan banyak bantu lah. Persatuan banyak bantu. Alhamdulillah. Persatuan banyak bantu. Kemudian baik lah ya. Boring ajak dia ni. Tak banyak bantu kan. Kau cuba jangan nak menghantui aku, boleh tak? Aku Tapi kau ada call aku cakap benda lain, Mai. Itu semua nak menjatuhkan aku yang baru nak meningkat naik dalam bidang podcast. Tak baik. Kau anggap je kamera tak ada. Okey. Tak, tapi betul. Logiknya kalau persatuan tak ada, macam mana kita nak bergerak? Claim semua dah dapat Ya, dah selesai. Itu tak ada masalah, tak ada masalah. Semua tak ada isu. Dan kat sini ialah ada ruang sikit ni, saya mungkin nak terima kasih kepada saya punya CFO lah, Encik Erwin lah. Encik Samsul Erwin, dia yang banyak bantu dan dia yang banyak tolong saya lah untuk set team ni lah. Dan dia sebenarnya, kebetulan saya sebenarnya dengan Erwin ni dah lama kenal, tapi tak seberapa rapat sekarang lah. Dia antara orang-orang yang minta saya stay sehingga ke hari ni lah untuk national team. Dan bantu apa yang boleh. Kebetulan dia punya pemikiran tu pun seiring dengan apa yang saya buat. Dan satu algoritma lah. Ya betul. Kalau ikut lagu NSYNC tu dia synchronize lah. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, tapi saya berbalik kepada yang pelepasan, sebab kita bukannya profesional kan. Jadi bila pelepasan ni payah, memang coaches dah pilih dah yang terbaik ni. Dan kalau kita ikutkan player kita sekarang ni, itu je lah yang kita pusing-pusing pun. Jadi
ialah bila melibatkan kerajaan dan lagi swasta. Kerajaan okey lagi sebab kita wakil nasional. Dia ada ruang pelepasan cuti tanpa rekod tu. Mewakili kebangsaan. Itu masih lagi boleh. Tapi dia bergantung kepada dia punya immediate boss dia. Kalau kata dia lepas, dan dia lepas lah. Kalau tak, kat situ dia akan kacau. Sampailah yang 2000, yang paling ketara tahun ni Syah Tahun ni kan. Tahun ni yang kita dah memang cantik dah susunan coach. Daripada tahun lepas pun coach dah susun cantik. Tapi bila seorang tak boleh. Jadi nak gather, nak cai balik tu dia agak sukar lah. Agak sukar. Betul Mai. Travelling, kita banyak travelling kan. Yep. So macam mana kau rasa persediaan ataupun kat situ persediaan and then challenges. Nak tambah satu lagi sebab kau bagi kebanyakan ada 2 kan. So cuba kau letakkan sikit pengalaman travelling tu. Dia travelling ada orang ni tertinggal bag kat airport ke. Ya, okey, faham. Balik, kan. Tak lepas immigration ke. Itu travelling di sana lah. Tapi berbalik pada travelling ni, Korea. berbalik pada Syah cerita travelling, kita saja kongsi lah. Untuk tahun ni kita ada lain sikit lah kita buat. Dia tak tahu macam mana boleh terdetik yang kita nak cuba buat di lain-lain tempat. Contoh tahun ni kita dah start buat berfasa. Dan kita tahu kita buat berfasa ni sebab kekangan tadi tu lah, yang pelepasan kerja tu. Kalau kita buat straight, contoh kita start fasa 1 itu bulan 2 di UC. Kalau kita straight bulan 2 sampai kita nak game lawan Sri Lanka tahun ni, dia akan jadi masalah kepada mana-mana yang bekerja lah. Yang bekerja akan jadi masalah. So kita faham. Jadi kita bincang dan sebagainya. Cara yang terbaik adalah berfasa lah. So fasa yang pertama kita buat di UC seminggu Syah, betul? Seminggu. So kita stay dekat UC. Dan UC banyak bantu kita dari Fakulti Sains Guru Latihan tu. Banyak dia sponsor tau. Dia sponsor dari segi khidmat, tenaga pakar dan sebagainya lah. UC. Dan kita ini yang kita dapat apa dia panggil, idea ni macam kita nak adaptasi, kita nak travel dekat luar contoh. So yang ni kita di UC. Kemudian yang second phase kita di Terengganu. Masa tu bulan puasa Syah. So kita itu rasanya first time ke Syah? Kat Terengganu. Terengganu. National Camp. Betul tak pernah sebelum ni? Kalau saya salah betul kan? Aku tak pernah lah setakat ni. Oh okey, faham. Syah pun dah lama juga aku main. So kita start travel pergi Terengganu. Dan kat sana sebenarnya kita tahu kekangan kewangan kita. Jadi kita cuba kurangkan, walaupun kita travel tu jauh. Dan saya berterima kasih kepada majikan saya sendiri kerana Felda, dia yang banyak bantu dari segi logistik lah. Dia luluskan kita untuk guna bas, kenderaan, untuk bantu persatuan. Untuk bantu persatuan mengurangkan kos. Kalau kita fikir logik pun, sebenarnya kos logistik ni agak tinggi. Dari segi sewaan, minyak, tool dan sebagainya. Walaupun secara kasarnya kita tak nampak. Saya rasa kalau ikut kampungnya, bila kita dengar bas kan, van. Tapi hakikatnya bila kita di management, itu yang paling penting. Jadi budak akan naik sekali. Aku nak tambah sikit on that. Kadang orang nak cari sponsor, orang nampak duit masuk kan. Kadang duit masuk tu tak berbanyak yang kita plan. Contoh kita nak 1,000 masuk 50,000 contoh kan. Tapi the other way kita nak ni ialah kita reduce expenditure kita lah. Reduce budget. Tak masuk tak banyak, keluar pun tak banyak. Dan kita make do lah orang kata kan. Itu yang cabarannya lah logistik ni. Ni kita cerita yang lokal dulu So di Terengganu, lepas Terengganu kita di UM Syah betul. Di UM pun kita stay dekat Komplek Rakan Muda Bukit Kiara, dan kita training di UM. Dan saya terima kasih dekat UM kerana memberi ruang untuk pasukan nasional menjalani sesi latihan di stadium. Jadi vibe dia player ni, training camp dia bukan di padang-padang biasa yang mungkin yang sebelum ni. Kalau kita tahu Padang Merbuk, Padang Utara dan sebagainya. Jadi tahun ni alhamdulillah lah, rezeki untuk national team dengan keadaan kekangan kewangan, kita dapat training di tempat yang sebetulnya national team training. Betul Syah? Betul. Sebab premium lah. Ya betul. So maksudnya kalau kata wartawan datang dan sebagainya,
persatuan pun tak malu lah. Kan, persatuan pun tak malu. Itulah jadi yang Syah kata travel ke luar tu. Di Dubai kot Syah Di Dubai ada seorang player. Bila semua dia dah macam jaga anak besar Rod. Dia macam jaga anak. Aku pun dah suka jaga anak aku pun tak macam ni. Tapi nak tak nak dah sampai. Aku pula bukan orang Dubai. Kalau aku orang Dubai, aku tak ada hal. Dan aku pula tak pernah pun sampai ke Dubai. Jadi bila sampai di airport Dubai, dalam keadaan mamai dan sebagainya, nak travel ke hotel. Bila nak travel ke hotel, kita dah tanya dah ni. 10 kali tanya. Okey, tengok beg masing-masing, jangan ada tertinggal dan sebagainya. Kalau macam Syah ni cakap, aku nak cakap sampai 5 kali. Kali yang ketiga je aku dah cakap pakai kaki dah. Betul Ustaz. Kali yang ketiga aku tak cakap pakai mulut dah, aku cakap pakai kaki. Macam ni dah ada anak, dah ada ni, takkanlah aku nak cakap sampai 10 kali. Jadi plus satu dah sampai hotel Rod. Besar dah sampai hotel. Dah check in dan sebagainya. Okey, cantik, tak apa rehat. Mai, minta maaf. Beg saya tak ada. Akbar. Nak marah. Dah sampai. Tapi baik cerita dia kebetulan beg dua orang tu adalah beg yang sama. Color yang sama. Color yang sama, ya betul. So dia ingatkan ni beg aku. Yang ni pun ingat ni beg aku. Rupanya satu je beg. Rupanya satu je beg tu. Tak, masalahnya dah sampai ni. Dah sampai. Okay, sampai. Kami dah tune nak makan Syah. Nak lurus badan, nak mandi dan sebagainya kan. Nak rehat untuk besok punya hal. My bag saya tak ada. Yang kau cakap bag kau ada tadi? Rupanya bag yang seorang lagi. Hello. Terima kasih. Aku pun terima kasih. Bayangkan daripada hotel nak ke Patah balik. Jauh airport tu. Takkan aku nak biarkan dia pergi seorang. Itu antara cabaran yang tanggungjawab yang kau kena galas buat lah. Kau kena buat. Kau tak boleh prepare apa benda tu. Yes. Tak boleh prepare. Dan aku pun tak terfikir pun beg tu akan tinggal di sana. Memang tak pernah terfikir. Dia walk the line tak budak tu? Tak, dia dah tak fikir walk the line dah Rod. Time ni dah tak fikir walk the line. Kalau ada pistol, memang kat headshot. Tapi sebabkan dah aku tak nak kacau mood. Kat situ. Itu penting kat tu. Ya. Walaupun kau marah, alamak, dah latih dah muncul carut dah ni. tapi memikirkan dia nak main. Kita faham sebab kita ni player national, walaupun main national, dia tak macam diorang dijaga bila kau main national bola sepak dan sebagainya kan. Jadi benda-benda ni kita kena jaga lah. So ambillah taksi. Taksi di Dubai Road bukan macam Bukit Bintang ke Setapak. Uncle berapa? Nanti meter start RM5. Sampai rumah tengok RM15 5 sen. Contoh Rod, kat sana aku terpaksa pejam mata Rod. Terpaksa pejam mata. Beratus Rod, walaupun jarak dia tak sampai 20 km. Pergi airport, okey dah sampai dengan jalan kaki dan sampai tanya pula, okey beg ni ada tak? Okey tak ada. Tak ada kat sini. Tak ada, aku dah ada budak. Penyudahnya aku yang kena main ni kau. Tapi aku dah bagi tahu coach, aku standby. Tapi dah sampai airport, dah tanya apa nama tempat kalau luggage. Concierge. Concierge ke apa, aku pun tak apa-apa ingat lah. Cari macam ada harapan. Lepas tu dia tanya kawan-kawan dia dan sebagainya. Sambil tengah lapar, carilah makan sambil kunyah dan sebagainya. Kau nak sebut nama tak sampai hati. Jadi kau tunggu situ, kalau ada nanti bagi tahu. Sambil aku tengah First 15 tak? Core player. Core player. Dia tak nak cakap first 15. Core player. Aku pun tak ingat dah first 15 ke tak. Jadi bila dah dipendekkan cerita, ada back dia Rod. Time tu Rod aku punya lega. Time tu maksudnya, tapi aku ambil benda tu positif lah, walaupun pada hakikatnya aku mencarut. Aku ambil positif dan ni aku belajar. So maksudnya bila kau travel mana-mana, siapa pun bawa tim lepas ni, benda-benda ni kena ambil cakna lah, kena ambil cakna. Itu antara cabaran-cabarannya lah. Okay, kalau macam daripada segi pemakanan Mai, sebab kita kat tempat orang ni Mai, makan kan. Macam kat Korea, kita bukan kat
nak makan yang halal. So benda tu, adakah benda tu jadi macam cabaran enggak lah untuk Kau bagi tahu je dia orang halal, dia tak. Kalau ikutkan kita memang dah. sebab dengan bahasa lagi Ya, dia betul. orang. Tapi kalau macam aku, sebab Korea aku tak pergi. Tapi kalau aku yang pergi, aku akan cakap Korea lah. Nak akan memudahkan kau nanti. Tak ada, sorry. Tapi sebelum kita travel ke mana-mana, memang Asia Rugby dia akan sedia maklum yang bila national team kita Malaysia, dia akan bagi tempat yang halal lah. Katanya halal. Tapi ada juga cabaran dia yang saya cakap halal tak halal ni. Ada player kita yang dia, walaupun orang tu cakap halal dan dia rasa tak confident. Tapi dia bagusnya dia tak, maksudnya dia tak adalah kata saya tak boleh makan ni, saya tak ada. Dia faham diri dia sendiri dan dia cuba makan mana yang dia boleh je. Buah, mungkin apa, kentang, roti, itu. Betul lah Syah, ada Cuma dia tak menyusahkan lah. Dia tahu dia seorang punya hal. Yang lain nak makan terpulang lah kan. Tapi memang Asia Rugby memang dia sediakan hotel yang sepatutnya untuk tim-tim negara Islam ni dia akan bagi yang halal food lah. Ya. Itu dari segi soalan Syah tadi. Kenapa kau ada rasa tak halal ke? Tak ada, tak, sebab benda tu sebab macam kita pergi Hong Kong bersama kan. Sebab pernah pergi dengan tim bukan management dengan Amai pun sebelum ni. Benda tu susah agak sebenarnya menjadi sebab kita kat tempat orang and then kita dah travel jauh kan. So kita nak refuel diri kita, tapi bila ada kekangan-kekangan macam ni, kau dah nak sental, tiba-tiba macam member cakap itu macam itu bang kan. Macam ya, ada yang dah sebat, ada yang sebab kes selamat lah. kan. So macam aduh potong lah kan, ada benda-benda macam ni. So kau terus jadi macam was-was kat semua benda. Betul. So dia kacau lah, in a way kacau kau punya diri, persediaan kau kat situ. Tu yang, so in terms of player, so aku tanya kat Amai lah, in terms of management pula, ya sebab nak kena keluar cari makanan kat betul. tempat itu kan. Dia kebiasaannya kalau jadi macam tu, kita akan cuba cari kedai-kedai Arab lah. Yalah. Itu je lah yang dapat meyakinkan semua orang untuk kita makan di negara-negara macam tu lah. Kalau kat hotel tak boleh nak 100% lah. Tak boleh. Ya, dia setengah orang. Even kita pergi kat Sri Lanka hari tu pun kan. Betul. Pizza yang ada pork dengan tak pork sebelah-sebelah je bang. So kat dalam tu tak kan, faham tak? So Dia kalau saya tanya lebih, kalau Syah tanya lebih lah, sebab saya ni mengaji pondok tak habis. Jadi saya akan beritahu terpulang. Tapi jangan sampai kau tak makan. Sebab dia akan effect dia punya condition player lah. Kalau aku boleh relate lah benda ni kan, macam dekat negara Islam juga, Maldives, masa restoran tu, ialah dia apa yang dia serve, okay, yang mana ada balik bayar, so dia tulis ataupun ada gambar balik bayar. Yang mana tak ada, kira ayam semua obviously sos dia halal lah, cumanya tempat yang penyediaan tu kan, penyediaan tu lah. So ya, aku rasa terpulang atas orang lah. Betul. Interpretation dan sebagainya. Of course Kita bagi dia benda ni nampak kecil tau, tapi Tak. Aku rasa dia nampak kecil tapi sebenarnya bukan kecil. Benda tu benda ni dah jatuh kepada spiritual individu. betul Kan, betul. spiritual individu. Tu kita tak boleh, whereby kita tak boleh nampak. Tak boleh betul. pandang kecil lah. Kita kena respect dia lah. Kita kena respect dia. Betul, kita kena respect dia punya decision tu. Dan macam aku cakap, terpulang pada individu. Which kalau dia kata dia tak nak makan, kita kena respect lah. Kita tak boleh kata apa kau ni kan, okey ni, tak lah. Kita tak boleh nak pandang kecil benda tu lah. Tapi Amai bagus, dia tak pernah paksa orang Allahu makan. Dia akan cari Aduh, option bila rabi sedikit lagi sini. Kalau ada lagi Aku tahu. Apa? Kalau Felda nak sponsor ke? Aduh. Mungkin kita boleh buat podcast dekat Dewan Felda. Oh, menara. Felda. Nanti mungkin kita boleh hantar surat. Tapi so far memang okey lah dengan travel dengan Amai kan, dengan persediaan Amai walaupun kena transit. Syah lagi Syah. Syah cuba lagi.
Aku rasa ada tim nak tumbuh cari aku ni. So okay lah. And then it goes back apa benda yang kau buat masa kita main Putrajaya kan. Sampai team ni kita lawan Pahang. Sampai Pahang tanya kau, Cik, kau prepare team tu dekat kemah walaupun kita kemah saja kan. Betul. So aku rasa mesti benda tu buat kau rasa happy sampai team sebelah nak tanya macam Dia berbalik pada Putrajaya ni, tapi sebenarnya aku start pada tim nasional lah. Ini satu lagi benda yang aku cuba kongsi yang mungkin semua tim boleh ambil maklum. Instead yang Piala Agung tahun ni pun masih lagi tak buat benda ni. Sepatutnya dah kena buat dah. Numbering by position. Yes. Di jersey. Oh, benda ni since forever lah. Tak, bagi aku benda tu Of course benda tu memang terbaik tu benda tu. Dia, aku terang aku terima kasih dekat aku punya tim lah di kesempatan ni lah. Tim aku Puyu, Atan, Femau, Cat. Diorang ni yang walaupun diorang kadang-kadang dia mengeluh tau. Waduh, nak kena buat lagi jersey. Nak kena, tapi ini tim bola buat. Ini tim bola buat, dia akan dapatkan nama player daripada coach 2 hari atau 3 hari sebelum. Dia akan announce first 15 dan list 23 lah senang cerita. Untuk kita setkan numbering. Dan masa tu sponsor Putrajaya time tu Torpedo. Dan saya dah minta ataupun beritahu awal kepada Torpedo. Pidot masa tu. Terima kasih Torpedo. Kosongkan numbering belakang. Numbering biar kita orang yang akan buat. Tapi dia akan printkan siap-siap numbering tu. So nanti Pidot, game ni player ni, nombor ni size ni, nombor ni size ni. Memang akan renyah Rod. Besar. Memang akan penat. Kadang sampai itu yang paling last kita orang akan buat. Kena pula coach bagi list sehari sebelum. Oh, itu paling penat. Tapi takkan kita nak marah coach? Yalah. Dia mungkin ada dia mungkin petang tu punya session ada yang injured. Kat situ kita kena stay ready. So contoh tahun ni punya Piala Agung masih lagi ada tim yang di Piala Agung ni tak mengikut position player by position tu. Tapi macam mana Amai manage? Macam kita ada banyak set jersey ke? Mungkin boleh kongsi juga dengan audience kita lah. Macam mana kita buat? Mungkin tampal tu betul, tampal. Terus second game mungkin orang tu main position lain ke ataupun orang lain main ke. Mungkin boleh kongsi ke? Dia sebenarnya bukan saya punya fikir seorang lah. Maksudnya saya punya tim tadi tu. Kita orang akan listkan player tu, size baju dia. Dia ada chai dia juga tau sebenarnya. Tapi kita orang tak adalah sampai ada buat buku chai tu, tak adalah. Cuma contoh macam Shah, dia pakai SL contoh. Siapa lagi main flanker dengan Shah? Kemungkinan contoh siapa lagi Shah? Hafiz Sabah contoh. Sama dengan Shah. So dah tak ada isu. Kalau Shah main 6 ke 7 6, ke 7, 8 tu sama. Size dia dah sama. Jadi sizing tu kena bagi tahu cun-cun dekat kita punya sponsor lah. Supaya dia buat tu memang kita contoh saya akan bagi tahu dia, boleh tak kalau saya minta lebih contoh kita ada at least 23 kan. Tapi saya minta dia buat baju 30 helai. Tapi 30 helai tu dengan yang balance lagi 7 helai tu bermacam-macam size lah. So kemungkinan yang size ni akan pakai. Kalau kata berubah mungkin seorang dua ni je. So kita dah ada standby size. Macam tu lah. I see. So, tapi nombor tu lekat dah kita tak buka balik kan? Tak ada. So yang kosong tu akan jadi dia dulu sebelum ni masa Malaysia 2019 tu kita boleh buka. Dia ada material yang boleh dibuka dan sekarang ni ada pula material yang tak boleh. Kalau buka boleh, dia akan melekat. So yang masa Putrajaya tu tak buka Amai Tak. Yang tu tak, dia material jersey tu. Material jersey tu yang membuatkan dia tak sebab ada masa tu dia tengah pening masa tu nak kena tampal baru. So kau ambil jersey yang extra tu lah tampal. Ya. Okay. Jadi akan ada double lah. Nombor 6 tu ada SL dan nombor 6 ni akan ada L. Contohlah. Tapi masa start Malaysia Putrajaya, setiap kali game memang akan numbering semua sama. Tanya Syah. Sampailah kami ke final, numbering by position tak pernah gagal. Wih, ini different level. Susah nak buat. Tapi macam mana bila contoh kalau dekat overseas kata kat Dubai.
name list keluar 2 hari sebelum. Tapi kau dah sampai Dubai seminggu sebelum ni. Kita dah minta coach punya list for 15 dengan awal tu dah ni. Dah. Kau yang bagi list. Tak. Kau kena. Coach, so macam game travel jauh, kita akan cuba minta coach declare awal lah. Faham. Kan macam 3 hari sebelum. So ada masa sebelum kita travel tu lah. Tapi hakikatnya juga kadang-kadang hari sebelum fly tu baru kita dapat full list tu lah. Tapi di overseas pun saya rasa benda yang sama. Setiap kali game diorang akan jersey diorang akan kosong. Dan kitman tu sendiri sebab, tapi kalau kita nak compare overseas, machine press dan sebagainya semua diorang buat sendiri. Diorang punya sendiri. Diorang punya sendiri. Jadi tak ada hal pun jersey pun mungkin ada 50 set ke. Ya, kalau kita kat luar tu Amai kata kita dah siap prepare terus. Tapi kita akan prepare yang jersey kosong juga dan kita bawa numbering juga. Yang kemungkinan yang kalau contoh terkoyak dan sebagainya kita memang standby lah. Dan kita dah tanya dengan pembekal jersey dan sebagainya, macam mana cara untuk press nombor tu. So pakai iron je lah. Standby untuk pakai iron. Oh, faham. So maksudnya boleh dekat hotel lah, setrika sendiri kan. Betul. Sampai tahap tu lah dia punya cabaran tadi Syah. Faham. Okay, balik kepada team kan. So kalau cakap pasal, dan aku rasa kau boleh relate benda ni lah. Dan aku rasa kau akan boleh cakap panjang juga lah. Culture team culture. Dan kau pernah tengok especially Brad lah as national coach. Dan kau dah terlibat juga with a few coaches after that. Team culture main peranan yang sangat penting nanti. Yep, betul. So berbalik pada team culture ataupun bahasa Arab dia budaya lah budaya dalam pasukan. Yang ni saya banyak belajar dengan Coach Brad Mika. Saya bukan kata nak mengagungkan coach luar. Kadang ada juga mentaliti kita di Malaysia ni yang masih lagi dah tak ada coach ke, coach Melayu kita ke dalam Malaysia ni. Tapi Coach Brad Mika ni dia dah New Zealand yang dah di Melayu kan. Bagi saya lah, ni bagi saya. Walaupun saya dia dah localize lah. Ya, walaupun saya baru dengan dia, tapi saya dah dengan dia dah boleh jadi macam adik abang lah. Dan dia menerapkan satu budaya yang sangat-sangat positif untuk tim. Dan benda ni saya rasa sampai sekarang ada je tim pakai ikut dia punya. Contoh walk the line tadi tu. Saya rasa start pada dia kot ke sebelum tu dia. Ada jugalah daripada dia, elemen daripada dia. Elemen tu kan. Saya tak pasti kalau saya salah, betul kan lah. Tapi bila saya dengan national team dengan dia, first saya dengan dia di 2019 tu lah. Dia kat situ dia satu lagi player ni bila dengan saya tak pasti. Mungkin karakter Brad Mika ni sendiri yang membuatkan zaman tu tak pernah lagi budak kata tak dapat turun, saya ada hal ni, saya tak ada. Mesti turun. Mesti akan turun dan ikut apa Coach Brad cakap. Jadi sebab apa? Saya rasa mungkin karakter coach tu membuatkan player ni boleh follow dia. Saya rasa tu je kot Syah kot peranan coach. Dia sama juga macam Lomu, Black dan sebagainya. Pak Hitam. Dia budaya yang Brad Mika tu bawa, Coach Lomu dan sebagainya bawa juga kepada mana-mana tim yang dibawa. So benda tu sangat positif lah, sangat positif. Dan saya ulang, saya bukan kata nak mengagungkan Brad Mika, tidak. Tapi sebabkan saya pernah duduk dengan dia. Dia macam ada two way communication yang positif. Ya, kan? betul. Dia macam ada two way communication yang positif yang dia macam ada middle ground yang dua-dua boleh agree kat situ. Aku nak tanya macam boleh spesifik sikit apa team culture tu yang mungkin pendengar-pendengar kita pun nak tahu kan. I mean, kita pun boleh belajar. Aku pun sendiri buat team, so mungkin kita boleh orang kata tiru sikit lah. Orang kata kan, apa contoh-contoh yang macam yang dia mungkin Syah pun boleh share. Mungkin Syah boleh. Bukan, aku pun jadi macam mana aku nak cakap dia tu. Dia aku nak cakap tapi tak
Okay, apa satu yang aku boleh cakap is that leadership. Okay. So kalau macam Brad lah kita, sebab kita tengah cakap pasal Brad ni, dia menggalakkan peers punya leadership. Dia tak nak semua daripada dia. Dia nak ada orang yang macam contoh senior player ke apa ke, take charge, take lead untuk team tu. So tu salah satu culture yang diterapkan lah. Macam New Zealand punya konsep of senior player macam tu kan. Walaupun Berbalik dia pada punya, New Zealand lah kan. New Zealand. Performance wise maybe ada orang argue kan, senior player ni orang mungkin tak ni sangat, tapi dia punya influence towards the young players tu. So betul lah, sebab tu yang macam satu lagi yang aku nampak tahun ni, bila kita bawa masuk player baru yang muda ramai kan, atas banyak sebab lah. Player lama ada yang play sini yang tak boleh main sebab sebagainya. So dia create macam harmoni tu jadi lain tau. Dia tak boleh macam tu. So sebab tu kalau macam zaman Brad, zaman Lomu, dia akan ada player baru tapi dia macam 4 orang. Dia macam masuk ini dulu. So 4 orang ni blend dalam culture ni dulu. So next year nanti baru ada yang lain. So dia macam tu, ada punya type of dia nak pass the baton lah, macam tu lah kan. And then culture of giving feedback. Macam contoh Lomu dengan Black, dia akan jumpa player bagi feedback one on one. And panggil seorang, okay kau macam ni. Tapi benda tu antara coach dengan budak tu je. Orang lain tak tahu pun apa yang coach sembang kat situ. So macam tu lah. Relating back to apa Amai yang kau cakap pasal Brad ni, apa ini buat the culture that he brought lah. Ramai yang tak tahu macam Brad ni, walaupun he was a 2 cap 3 cap All Black during his time, it was 2002 and tapi ramai yang tak sedar Brad ni, dia ni Super Rugby champion, Super Rugby champion with Crusaders, Super Rugby champion with the Blues. And dia pernah under some of the great coaches, Robbie Deans, Graham Henry, Mark Hammett, all these very very good coaches. Colin Cooper, tak silap aku, dia pernah under Colin Cooper. So he learn from all these coaches. So dia rumuskan semua ni, and then dia bawa apa yang dia belajar ni kat kita. Having said that, dia pernah cerita aku dulu one of the things yang dia belajar from Robbie Deans. Tapi aku tak tahu dia pernah implement ke tak kat Malaysia ni. So one season tu Robbie Deans kata apa, okay season ni kita buat season ni tema berdasarkan this movie. So at that time kalau tak silap aku, movie tu was sama ada Star Wars ataupun Lord of the Rings. So call move ke apa ke berdasarkan that movie. So orang akan lagi senang nak ingat lah. Orang lagi senang nak ingat dan sebagainya. So it's probably one aku banyak dengar cerita daripada Brad ni lah, selepak dia sembang kan dia kan. Dia banyak share all this, dia punya life experiences and what not. So macam aku cakap dengan apa yang dia ada, actually quite valuable lah apa yang kita ada ni. Cuma ramai tak sedar, and ramai ada a few people juga question, dia ni apa dia punya apa resume dia kan. But macam aku cakap dia dah belajar daripada all these great coaches kan. Mungkin aku boleh tambah juga 2019 juga lah. Satu benda yang aku belajar, yang benda ni akan menyentuh hati semua orang, terutama player. Hari sebelum game lawan, aku ada masa tu. Hari sebelum game lawan Sri Lanka sebenarnya. Kerap Sri Lanka ke lawan, tapi hari sebelum game lah. Ya. Hari sebelum game, dia beritahu aku dengan Femau. Lalu Femau bantu aku. Amai, Femau. Ini aku translate lah, walaupun aku tak berapa faham ataupun nak reply bahasa Inggeris, tapi aku cuba aku bukan dia yang tak faham bahasa Inggeris. Jadi aku cuba translate apa yang Coach Brad cakap. So Amai, Femau, cari family contact untuk semua player. Buat satu short video saja. Wish good luck untuk setiap player yang ada ni. Menangis semua orang. Semua satu. Aku ada dalam bilik tu. Rod ada, menangis aku besar.
Itu satu benda yang baru aku cakap, wish. The main sentiment family tu. Aku ini pun aku rasa macam sebab tau. Bila aku ingat balik, wish. Moment tu memang aku, time tu aku terima kasih kat Rod dengan Nafiq. Time tu memang tak ada pun kita orang minta cover, tapi dia datang cover untuk setiap session yang kita orang ada tu. Tapi mungkin kebetulan time tu training kat Bukit Jalil. Lensa Bunga Raya. Lensa Bunga Raya, ya betul. So siapa yang tak pernah tengok Lensa Bunga Raya, boleh tengok Dekat YouTube. kat YouTube. Ada lagi kot Ada. lagi. Lensa So Bunga kat Raya. situ Syah tak ada masa tu kan. Syah boleh tengok. Aku Walaupun Syah tak nak tengok, tapi Syah cuba tengok. Tak. Asal tak ada pula. Aku injek kan 2019. Aku rasa that was the only kira macam documentary, three series documentary yang pasal behind the scenes of Tak tengok. squad kebangsaan lah. Okay. Pasal tak tahu? That was the Okay. only one. That was the only one. Cik Khairul Syazwan beritahu dengan NZB sekali. Suruh Bagi tahu. Suruh post balik Lensa Bunga Raya punya slot tu. Homework saya tu. Yes. Actually kita ada plan, koreografi ada plan nak buat something like that in the future, but nanti kan. Yeah. Kita Tapi tengok. tahun ni pun Amai buat ke contact family, buat short video Ya, tahun daripada ni. tu lah. Daripada start pada tu lah. So dia tahun ni kita buat tahun ni kita buat. So ada juga yang touching. Tapi itu aku boleh relate lah, sebab macam aku cakap, I was there, aku kat situ. Apa yang aku boleh relate balik adalah Brad main dengan sentiment family, apa yang culture dia dekat Auckland lah, dekat Blues lah. Oh, Family okay. first, family comes first. Okay, Itu memang that's Islander written all over it lah. Itu memang signature Brad lah. Itu One hour. Ya, faham. Fanau. Fanau. Faham now. Itu memang aku and aku rasa that was gila babi lah. Itu memang hit the right spot lah. Though okay, of course the next game tu memang kalah, but budak-budak main fight memang fight habis lah. Game tu lain. Dia especially kalau kau tengok game yang lawan Hong Kong tu 2019 tu. Itu the best game lah tu. Aku ingat kita dah menang weh. Aku ingat masa tu kita boleh menang. Sarjan Yusli Ramli ataupun Pak Hitam menangis tau game tu. Walaupun kalah tapi game tu dia menangis. Yang tu yang membuatkan wish. Dan aku moment tu memang aku takkan lupa lah sampai dulu. Dan keluar dalam paper Hong Kong besoknya tu. Pasal performance tim Hong Kong tu sendiri. Penangan time tu lah. There was balik ni kita tengok balik lah. Ya, Lensa Bunga Raya. Lensa Bunga Raya. Rod, subscriber satu dia kira macam mana? Okay, aku rasa banyak kita dah sentuh ini kan. Okay, moving forward lah. Apa kau punya, I don't know, I guess harapan. Aku rasa aku dah boleh agak apa kau punya harapan terhadap rugby di Malaysia dan Malaysia rugby as a whole. Ni pendapat peribadi je lah Yeah, of course. Semua sini pendapat peribadi. Untuk persatuan maksudnya teruskan perjuangan, sebab tak semua orang boleh duduk dalam persatuan ni. Bagi aku tak bukan kata aku nak belah ke persatuan, tidak. Kita kena sama-sama menyokong dia, dan tak semua orang boleh buat apa yang diorang buat sekarang ni. Walaupun kita ada, memang tetap akan dia tak puas hati. Memang akan ada rasa macam apa benda lah persatuan ni macam ni, persatuan ni macam ni. Cuba kita duduk di dalam dan kita cuba buat apa yang kita cakap. Tak semestinya boleh. Jadi saya berterima kasih dengan Presiden, Esko dan sebagainya yang banyak membantu tim sehingga ke hari ini. Kalau takkan kita bersih lagi boleh bertanding di luar. Kalau tak dengannya adanya persatuan ni sekarang. So mungkin ada kelemahan dan sebagainya, tapi as long as kita masih lagi boleh bermain, kita masih lagi boleh set team national, dan bagi saya masih kita patut bagi sokongan lah. Kan, walaupun Syah mungkin rasa macam nak
nak marah saya dan sebagainya. Tapi terpulang kat Syah. Tapi ini saya punya Tengok jawapan dia. Video campaign Amai for Deputy President MR 2028. Tapi betul. Mana-mana persatuan pun, bukan persatuan sukan rugby ni saja. Mana-mana persatuan pun. Felda kan. Felda ke koperasi ke, dia akan ada juga isu ni. Tak semua Takkan habis lah. Ya, betul. Cuma kita boleh rasa bersyukurnya dan kita masih lagi boleh bertanding. Betul. Kita masih lagi boleh bertanding, kita masih lagi boleh menghantar tim nasional. So bagi saya, dengan adanya sekarang ni, kita cuba sokong je apa yang ada. So mungkin Amai boleh meneruskan kerjaya sebagai Vote for Amai pengurus. 2027. Mungkin saya boleh buat persatuan negeri lain lah. Kita terus menyokong Bunga Raya. Okay, Persatuan. okay Syah, nanti kita cerita lain aja. So okay, itu dari segi persatuan. Dan satu lagi tadi apa Rawat? Dari segi untuk Rugby Malaysia lah. Ramai yang marah. Kan kadang-kadang kita baca takbir. Saya kenal tu. Lepas tu dah ada lah lagi kan. Tak berubah-ubah dan sebagainya. Bang, kita cuba ubah diri kita dulu. Kan, kita tengok diri kita dulu. Kita tengok kalau kita bawa tim ataupun kalau kita main, kita tengok diri kita dulu. Saya tak kata saya betul, saya tak kata saya bagus, saya tak kata saya perfect, tidak. Saya masih lagi belajar sehingga hari ini. Dan apa yang saya cuba dapat rangkumkan, kita teruskan je perjuangan yang kita ada untuk meneruskan kemaslahatan sukan rugby kita di Malaysia. Saya kalau dah dapat mic, cuma jangan panjangkan lagi sesi ni. Tak, tu ya aku cakap Mai. So untuk meneruskan kemaslahatan ni, Okay. adakah kau rasa engkau akan meneruskan career kau untuk membantu tim Bunga Raya? Tu aku cakap vote for Amai 2027. Saya macam ni lah. Keputusan agak berat. Tak, saya lah kalau ikutkan, saya sebenarnya terima kasih dekat keluarga saya lah yang banyak menyokong saya sebelum ni. Sebab contohlah macam, terima kasih kepada mak saya, ayah saya, adik-beradik dan isteri saya lah terutamanya. Dia lah pada awalnya dia yang banyak, dah habis awak kata hari ni, tahun ni last, dia kata. Kita ni suami-suami ni kalah kita tu je. Kau bergaduh lah macam mana pun dalam padang, bila mem punya call, Akad. dia akan alamak. Macam tu yang saya lalui lah. Jadi pengorbanan sebagai manager macam saya ni, kadang tak nampak, tapi Cikgu Naha je baru ni dia pernah post mention yang pasal pengorbanan kan sini kalau tak salah. Meninggalkan isteri, anak-anak. Contoh macam isteri saya dengan anak sekarang ni 4 orang, uruskan seorang-seorang. Dia sokong ni. Tapi dalam masa sama dia tarik tali dan sebagainya lah. Jadi kita kena faham dia. Kan dia kalau kita tinggalkan dia steady je jaga 4 orang anak. Tak ada hal pun. Cuba macam Syah ditinggalkan dengan anak. Seorang-seorang menjaga anak, menguruskan anak sebagainya, macam saya sendirilah. Hara Rod. Pisang. Memang kelang kabut aku dibuatnya. Dia dah jadi macam mah relax je. Tapi tak Mai, jawapan dia ya macam mana tak tu Mai? sabarlah, aku saja pusing. Aku saja panjang. Aku saja pusing. Aku memang saja pusing. Mampu lah orang cakap pun. Ini ada jawapan PR kalau kau nak tahu. Nampak? Itu baru corporate communication. Betul tak? Dia Jawab. tak jawab soalan. Dia cuba menjawab soalan tapi dia Aku kalau ikutkan, aku nak cuba slow down untuk dengan national team lah. Kalau ikutkan aku slow down. Tapi tahun depan punya cerita itu aku tak tahulah. Kan itu terpulang kepada persatuan sama ada nak melantik aku lagi atau tidak. Tapi untuk tahun ni aku dah selesai tanggungjawab aku. Satu lagi aku nak cuba tambah. Pelapuran pasukan tu sangat penting. Maksudnya untuk tim Bunga Raya di bawah kendalian kami, bukan saya seorang lah. Kita tutup akaun lah saya tu.
masuk ke auditor dan sebagainya, insya-Allah benda tu akan di-clearkan lah. So berbalik pada soalan Syah tadi, aku dah pusing sampai ke account. Kenapa mainan aku? Kan aku pusing lagi. Aku cuba pusing lagi. Sampai besar pun apa benda yang dia cuba nak sampaikan. Padahal Syah tanya tadi, nak sambung ke tak? Aku nak sambung ke tak? Tapi aku cuba pusing lagi. Tapi benda ni berat. Aku kalau ikut sayang, kalau ikut saya aku memang sayang. Walaupun aku bukan siapa-siapa, aku tak pernah main Malaysia pun. Aku tak pernah main state. Tapi hati aku dengan Malaysia ni korang tak payah cerita. Ya, but then aku kat sini nak cakap yang apa, a big thanks lah secara apa? Sorry aku minta bangun. Secara terbuka ni kan, aku nak cakap yang aku dah berada bersama banyak great managers kan, whether team tu team negeri, Piala Agong, club dan juga Malaysia. So aku just nak ucap terima kasih kat Amai sebab take care kita orang as a team, segala keperluan kita orang yang yalah, macam-macam keperluan kan, sampai member kadang-kadang serabut call tapi dia akan cuba dapatkan penyelesaian tu juga kan. So a big thanks lah untuk Amai for this past 3 years bang 23, 24, 25 direct 3 tahun so thank you lah. Terima kasih, jasamu dikenang. And many more years to come. Amin. And aku pernah bersembang dengan Amai kan. Dia ceritalah kesukaran dia nak manage team kan. Tapi aku tanya dia, kenapa kau continue benda ni walaupun susah tu kan. Tapi jawapan tu kita simpan lah. Aku tahu kenapa. Tapi Tapi itulah Alalang ni dah macam dah nak penutup. Di kesempatan ni aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak kepada Persatuan especially. Dan terima kasih kepada Encik Erwin. Terima kasih kepada aku punya management team, coaching team, players terutamanya lah. Aku terima kasih banyak-banyak. Kalau tak bukan korang, kita tak sampai macam ni lah. Kita tak sampai macam ni dan kita tak boleh buat pun macam ni. Kalau tak ada maksudnya tak ada kerjasama, komitmen yang tuan-tuan semua bagi, kita takkan boleh jadi macam ni. So aku ucap terima kasih banyak-banyak. Akhir kata, janganlah bawa baldi dalam padang. Itu je sebenarnya kita punya point. Tapi dah tak boleh gunalah botol carrier sampai Dubai lah. Baldi dalam padang. Semua syangkau punya hal. Bini account. Tak, aku dalam ni je dah ucap terima kasih. Pasal bini tadi itu semua point. Kau kena ingat. Okay, bye. So aku tutup. Kau closing. So thank you, terima kasih banyak Mai sebab hadirkan diri dekat podcast kita orang yang kecil dan baru nak mula ni. Thank you support kita orang, thank you bagi insight kau, pengalaman kau handle national team dekat pendengar dekat luar sana. Kalau Felda nak sponsor, sudi-sudi lah. Kan kalau dapat satu slot kat Felda ke kan. So cantik kan. Thank you so much. Again sebab datang kat sini and share semua. So akhir kata daripada saya, Syah, Rod, Besar. so dan juga Lan. So kita orang daripada Rugby Podcast, kami bermain rugby di dalam minda anda. anda. Bye.